Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nur dari Sakadina binti Nur Izzuan, wartawan cilik Sebarah TV. Pada hari ini, sekolah saya mengadakan majlis khataman Al-Quran peringkat sekolah bagi tahun 2026. Mari sama-sama kita saksikan. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيبي رمضان ليتك دوما قريب الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة بسم الله الرحمن الرحيم لا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لك دوما قريب يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah saya bertanya beberapa soalan? Boleh, silakan. Ustaz, apakah objektif program khataman Al-Quran ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik Darisa. Baik, Alhamdulillah pada pagi tadi kita selesai mengadakan majlis khataman Quran pada tahun ini. Alhamdulillah sambutan dia sangat menggalakkan daripada guru dan semua murid. Baik, objektif utama yang kita buat khataman pada tahun ini ialah supaya kita nak raikan murid-murid yang telah bersungguh-sungguh untuk khatam pada tahun ini. Okay? Murid dia ramai tapi kita pilih hanya 20 orang saja untuk kali ini. Dan juga yang kedua ialah kita nak menggalakkan supaya murid-murid Batu Rakit ini berusaha bersungguh-sungguh memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu nanti. Okey, boleh? Oh, begitu. Apakah yang Ustaz harapkan daripada program ini? Okey, pertama sekali saya harapkan supaya program ini kalau boleh kita buat tiap tahun supaya murid ini dia rasa cinta pada Quran. Supaya murid ini rasa dia nak cepat khatam-khatam, nak khatam Quran sepanjang berada di sebarang ini nanti. Okey, daripada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 bila mereka dah habis tahun 6 mereka dah khatam. Itu antara harapan saya lah untuk murid-murid SK Batu Rakit. Oh, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sekian saja liputan daripada saya, Nur dari Sakadina binti Nur Izzuan, wartawan cilik Sebarah TV. Saya harap program ini dapat memberi manfaat kepada semua murid. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.